Akhirnya bila mereka dapat gaji itu hilang, terpaksa nak bayar hutang. Tuan-puan pernah rasa tak, gaji baru je masuk, tapi belum sampai hujung bulan, duit dah tak ada. Padahal tak beli barang mahal pun. Ini bukan semata-mata masalah disiplin. Ini masalah sistem kewangan moden yang memudahkan kita berbelanja. Kajian daripada University of Adelaide mendapati orang yang guna bayaran tunai menggunakan kad debit ataupun online banking ni sebenarnya, mereka cenderung untuk berbelanja lebih banyak berbanding mereka menggunakan duit kertas. Sebab bila kita ternampak duit keluar, otak kita tak rasa sakit nak berbelanja. Dan sekarang keadaan jadi lebih teruk bila ada sistem buy now pay later. Nampak sistem ni macam membantu kita, tapi ia adalah perangkap kewangan. Menurut laporan rasmi daripada Bank Negara Malaysia pada tahun 2023, lebih 1.8 juta rakyat kita menggunakan sistem buy now pay later. Dan majoritinya adalah golongan muda di bawah 35 tahun. Dan ramai pengguna yang mereka gagal untuk membayar balik bayaran menepati masa yang ditetapkan. Media pula seperti The Stars, The New Straits Times, mereka melaporkan trend ini. Ada pengguna yang ambil plan buy now pay later 4 hingga 5 kali serentak. Akhirnya bila mereka dapat gaji itu hilang, terpaksa nak bayar hutang. Sebab itulah mereka tiada langsung simpan. Sekarang tuan-puan nampak tak apa yang berlaku sekarang? Dulu kalau nak beli barang, kita mesti ada duit. Sekarang tak ada duit pun dah kita boleh beli barang. Inilah punca sebenar kenapa ramai rakyat kita susah nak menabung. Jadi macam mana kita nak lawan isu ni? Jawapan mudah bukan semata-mata kita kena paksa diri disiplin untuk kumpul duit. Tetapi jawapan yang paling tepat adalah kita kena tukar gaya simpanan. Di sinilah datangnya fungsi forced saving ataupun simpanan paksa. Contohnya apabila tuan-puan tukarkan simpanan ke dalam bentuk emas, sama ada dinar ataupun gold bar begini. Emas kita tak boleh nak swipe, kita tak boleh klik untuk beli barang, dan kita tak boleh nak guna untuk serta-merta. Kalau kita nak guna emas ni, kita kena jual dulu, dan juga kita kena fikir banyak kali kalau kita nak jual emas. Dengan proses yang menyukarkan kita untuk tukarkan emas kepada duit, simpanan kita secara tak langsung lebih selamat dan lebih kekal lama berbanding kita menabung duit. Dan sebab itulah apabila orang yang tak ada simpanan, mereka mula simpan emas, tiba-tiba mereka dah ada simpanan sekitar RM1,000, lepas tu RM5,000 dan seterusnya. Sebab apabila manusia itu menabung emas, fitrah manusia lebih kepada nak kumpul lagi dan lagi. Bulan ni 1 gram, bulan depan 1 gram dan seterusnya. Jadi kepada tuan-puan, saya sarankan alihkan simpanan paksa dan lupa ke dalam bentuk emas fizikal begini. Tuan-puan boleh bermula serendah RM100 dengan menabung di akaun emas Gap Public Gold. Public Gold ada kaedah memudahkan simpanan. Dengan modal serendah RM100 pun tuan-puan dah boleh menabung emas.